Sebelum tu jangan lupa klik like, komen dan share video ni. Okey, hari ni kita nak harvest kita punya ikan white polar Okey. Kita nak grinding kita nak ambil yang saiz ni, saiz lebih kurang 2 jari. 1 jari setengah. Lebih kurang 1 jari setengah. Okey. Ni kita baru harvest satu kolam tapi yang ni memang kena harvest guys. Kita kena grinding dia sebab dia ada saiz kecil, ada saiz besar, nampak? Okey. Ini saiz yang dah remaja lah, dah besar sikit. Anggaran dia saiz 1 jari ni, 1 jari setengah lebih kurang. Okey, kita ada lagi. Ikan ni semua kita biarkan sendiri Korang boleh tengok kita punya YT sampai habis. Okey, nampak memang cantik kan ikan ni. Ni kebanyakan kolam-kolam kita lah. Ikan pun hampir dah nak membesar. Okey. Kita dah bela dia, rasa dah 5-6 bulan dah sebenarnya. Daripada ibu dia. Okey. Ni kita kena kutip lah guys. Okey, nampak? Ini memang sebab sekarang ni dia tengah nak membesar ni, sebab kita tengah bagi cacing sutera guys. Jom kita tengok. Nampak tu cacing sutera Okey, kita boleh kutip lagi lah. Kalau nak tanya apa-apa soalan boleh komen. Okey. Jadi kita saut lagi guys, kita saut lagi. Yang besar ni kalau kita tak harvest, kita tak grinding dia, sukalah dia. Nanti dia aja yang dapat makan banyak. So yang kecil tu akan terus kecil, dia jadi terbantu, nampak? Okay. Yang kecil ni mungkin kita masuk dalam aquarium cepat dia besar sikit. Okay guys, nanti kita sambung balik. Jangan lupa masuk live TikTok Betak Aquatic. Ikan gapi ada stok lagi Ikan gapi ada stok lagi. Okay, bye bye.